Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Uzma, wartawan TVPSS Masri. Hari ini, mari bersama saya kita mengenali apa itu The 5 KPM dalam revolusi pendidikan digital. Di dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang ini, teknologi memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam membentuk pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan berkesan. Kini, di Malaysia, Pendidikan Kementerian Malaysia KPM telah memperkenalkan satu inisiatif transformasi digital baru iaitu The 5 KPM, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. The 5 KPM dilancarkan sebagai satu platform pendidikan digital utama yang membolehkan untuk mengakses pelbagai sumber pendidikan dari dalam talian. Ia juga direka khas untuk menyokong pengajaran serta pembelajaran dari rumah iaitu PDPR serta pembelajaran dalam bilik darjah. Dengan gabungan teknologi awan dan ekosistem pembelajaran yang fleksibel, The 5 KPM menyediakan kemudahan seperti bahan rujukan digital, latihan interaktif serta alat kolaborasi untuk guru dan murid. A few moments later. Salah satu keistimewaan The 5 KPM adalah integrasi dengan pelbagai aplikasi pendidikan global, memberi peluang kepada murid untuk meneroka dunia ilmu tanpa sempadan. Selain itu, ia juga menggalakkan pembelajaran kendiri dengan akses kepada repositori sumber pendidikan yang luas. Oh my god! Wow! Dengan matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara berpendidikan digital, The 5 KPM terus berkembang untuk memastikan setiap murid mendapatkan akses kepada pembelajaran yang lebih baik selari dengan perkembangan dunia moden. Inilah masa depan pembelajaran kita. Dengan The 5 KPM, pembelajaran menjadi lebih mudah, lebih menyeronokkan dan lebih bermakna. Jadi, marilah bersama-sama kita melangkah ke dalam era pendidikan digital yang lebih bermakna. Sekian daripada saya Sarah Uzma, wartawan TVPSS. The 5 KPM, pembelajaran digital untuk semua.